Nama saya Izari, saya seorang abundance coach. Saya bagi advice hidup yang positif dan bukan toxic. Dalam perkahwinan, cerai adalah satu keputusan yang tak boleh diambil ringan dan diambil remeh. Tapi kalau perkahwinan dah sampai penghujung, tetap salah kita terima. Ini adalah 3 mitos tentang cerai yang memang merepek, tak membantu dan tak membina. Mitos nombor 1, market value hang akan drop dan hang tak dapat lagi lah cari pasangan lepas ni. Tak betul. Kat luar sana ramai orang yang dah cerai, dia dapat membina diri, dia boleh belajar daripada kesilapan dan boleh membina keluarga yang lebih lagi indah. Tuhan cipta kita sebagai untuk berpasangan. Tak mungkin kita tak boleh cari pasangan lepas ni. Mitos nombor 2, hang nanti ada macam-macam financial struggle lepas cerai. Tak betul. Kalau hang boleh membina diri, kembangkan pengetahuan tentang keuangan, siapa-siapa saja boleh buat duit dan tingkatkan keuangan diri. Mitos nombor 3, anak-anak akan merana bila hang cerai. Tak semestinya. Kalau hang merana, anak-anak pun merana. Kalau hang tak happy, anak pun tak happy. Tapi kalau lepas cerai, hang happy, anak hang pun boleh happy. Anak akan ikut mak bapak. Akhir kata, buatlah apa yang patut supaya hang dapat bergerak ke hadapan.